dia menggantinya. Bijak sana tuan, berani sana juga. Saya Nur Ainul Humaira binti Muhammad Harun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kemendung, Ferdatul Ghafar Kemendung. Justin Melaka, kod sekolah MBA 1017. Pada hari ini saya akan mengulas tentang buku cerita yang saya telah baca, iaitu Miss Manja Perfect Day. Buku ini merupakan hasil karya Ain Maisarah dan hasil visual. Ain Maisarah binti Rariman dilahirkan pada 5 Mac 1982 di Johor, Malaysia. Merupakan seorang penulis prolific yang terkenal dengan karya-karya novel remaja. Beliau menetap di Kuala Lumpur dan memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa luar dari Universiti Darul Ilmu Malaysia. Kejayaan penulisan Ain Maisarah bermula dengan novel pertamanya, Aku Mahu Popular, yang diterbitkan pada tahun 2006. Sejak itu, dia telah menghasilkan lebih daripada 100 buah buku, termasuk CD-CD terkenal seperti Aku Mahu dan Impianmu. Banyak karya beliau telah menjadi bestseller dan sedang dalam proses adaptasi ke bentuk telefilm dan drama. Selain menulis, Ain Maisarah juga aktif dalam bidang penerbitan melalui syarikatnya Blind Box Sendirian Berhad yang diturunkan pada tahun 2011. Beliau juga pernah menjadikan duta untuk BTS Sendirian Berhad dan terlibat sebagai kolumnis dalam majalah tersebut. Hazini Duan pula ialah seorang novelis remaja Malaysia yang telah menghasilkan 20 buah novel sejak bergerak penulis. Beliau memulakan kerjaya penulisan pada usia 16 dan berbekal hingga sejak remaja. Antara karya terkenal beliau adalah siri Miss Manja Perfect Day dan Si Soleha Perfect Day yang merupakan buku ke-19 dan ke-20 beliau selepas 6 tahun dalam bidang penulisan. Beliau aktif di media sosial seperti Instagram dan Facebook, di mana beliau berkongsi perkembangan terkini mengenai karya dan aktiviti penulisan beliau. Baiklah, sekarang saya akan mengulas cerita yang sangat menarik ini. Bab 1 merupakan pengenalan kepada Miss Manja. Di bab pertama, pembaca diperkenalkan kepada watak utama Manja, seorang gadis yang cantik dan sempurna pada pandangan luar. Manja kelihatan seperti seorang gadis yang hidup dalam dunia glamour dan penuh kesempurnaan. Namun, dia sebenarnya memiliki sisi lain yang lebih mendalam. Manja sangat mementingkan penampilan dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain. Dalam bab 2 pula, penulisan memperlihatkan kehidupan Manja yang terdedah kepada tekanan dan sentiasa tahu sempurna. Walaupun dia kelihatan bahagia dengan penampilannya, Manja sebenarnya merasa tertekan kerana harus memenuhi ekspektasi orang ramai. Di sini kita dapat melihat sisi kehidupan Manja yang lebih pribadi dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan sendiri. Bab 3, perkenalan dengan hero bab ini. Manja bertemu dengan seorang lelaki yang mulai menarik perhatiannya. Hero ini berbeza dengan lelaki lain kerana dia melihat lebih dalam kepada diri Manja dan bukan sekadar melihat luarannya. Pertemuan ini menjadi titik tolak perubahan dalam hidup Manja, di mana dia mula menyedari bahawa ada lebih banyak perkara dalam kehidupan selain daripada penampilan. Dalam bab 4, Manja mula berhadapan dengan konflik dalaman yang besar. Dia bergelut dengan identitinya sendiri.
Adakah dia hanya ingin menjadi diri semacam perfect, atau adakah dia perlu menerima kekurangan dan kelebihannya sebagai diri sendiri? Bab ini menggambarkan perjalanan emosi manja yang penuh dengan persoalan tentang jati diri dan keinginan untuk menjadi seorang diri tanpa perlu memenuhi tuntutan orang lain. Seterusnya, bab kelima dalam bab ini, manja akhirnya menyadari bahawa kesempurnaan yang dicari selama ini bukanlah segala-galanya. Dia belajar untuk menerima diri dan membina keyakinan untuk mencari dirinya yang sebenar. Keputusan ini mengubah cara dia melihat dunia dan dia mula menilai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bab ke-6 bermula perubahan dalam kehidupan remaja. Bab ini memperlihatkan perubahan besar dalam kehidupan remaja. Dia mula menerima dirinya sendiri dan berhenti memikirkan tentang apa yang orang lain fikirkan. Hubungannya dengan hidup juga semakin berkembang kerana mereka mula saling menghargai kepribadian masing-masing. Bab ke-7 iaitu bab yang terakhir. Di bab terakhir ini, manja mencapai kematangan dalam hidupnya. Dia tidak lagi terikat dengan penampilan luar atau dunia sosial. Manja kini lebih bahagia dan yakin dengan dirinya sendiri. Bab ini menyebutkan perjalanan manja dalam mencari keseimbangan antara kesempurnaan dan penerimaan diri, serta mengakhiri cerita dengan catatan positif. Secara keseluruhan, cerita ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, penerimaan diri, dan bagaimana seseorang itu boleh berkembang menjadi versi terbaik dirinya tanpa perlu menjadi sempurna. Manja Perfect adalah sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran, emosi dan perjalanan hidup yang menyentuh hati. Sekian, terima kasih.